Ustaz Ridwan Abu Bakar. Ya, saya. Dia popular antaranya ketika convention ataupun muktamar apa edisi rampas mic Ustaz. Malam ni mic Ustaz tidak akan dirampas. Ya, terima Dan saya masa tu saya tertarik dengan Ustaz, pergi ambil mic, beritahu bahawa Islam ini tertegak dengan hujah. Jadi saya betul-betul lah terkesima bahawa tak percaya bagaimana parti PAS ketika itu boleh lari sedemikian rupa. Jadi Pindah Syanteh, apa nak mulakan dulu? Saya sebenarnya Jeming, turning point saya berminat dengan Parti Amanah ni adalah apabila saya melihat video Ustaz Ridwan ni lah. Ya. Pada Masa tu dah lampas lagi. Macam mana kaitan dengan parti mana? bukan. Bila Ustaz lompat dah. Sebab sebelum tu viral lah video tu. Jadi kita tengok lah sosok seorang ustaz ni kan, Berani cakap kan. Lepas tu 2015 Amanah ditubuhkan. Jadi saya masuk Amanah 2016, awal 2016. Jadi rentetan daripada situ ustaz.